Okey, baik, ini Google Flow, paparan Google Chrome ataupun web browser dekat handphone Android. Kalau dekat iPhone, kalau boleh pakai Google Chrome, jangan pakai Safari. So di bahagian bila kita create new project, kita nak tambahkan gambar dekat media ni, kita tekan tambah atas. Tambah yang ini. Akan nampak upload media. Kalau kat bawah ni dia keluar asset. Okey. So yang atas upload media. Contoh saya nak upload produk ni lah. Okey, so bila dah selesai upload, contoh gambar storyboard yang kartun ni kan, kita nak masukkan dia dalam kotak prompt untuk kita buat video. So kita kena tekan lama-lama. Tekan kat gambar tu lama-lama, press and hold. Lepas tu akan nampak add to prompt. Tekan add to prompt, baru dia akan masuk dalam kotak untuk buat video ni, ataupun kita panggil kotak prompt. What do you want to create? Lepas tu masukkan prompt kat sini lah. Lepas tu jangan lupalah untuk setting kat bawah ni kan, bawah kiri kanan. Kau nak buat apa? Video. Lepas tu contoh nak buat frame tu video, light ke kalau Omni, boleh dah pakai frame sekarang ni. Ingredient ke frame ke terpulang lah. Okay, so itu sajalah video ni. Harap membantu.